Cuba abang dan kakak teka, benda apa yang abang Kodi beli ni? Nampak macam pokok kan? Kalau siapa betul, dia memang terror. Ini sebenarnya bukan pokok tau. Ini sebenarnya kegunaan dia, jom abang Kodi tunjuk. Kegunaan dia macam ni. Sebelum ni, kita guna pelapuk periuk panas kan? Kita guna benda macam ni. Tapi yang ni, dia menjimatkan ruang tau. Bila korang nak guna, korang ambil satu. Kemudian, korang letak periuk. Dia terus jadi macam tu, terbuka macam tu. Okay? Nampak? Ni, bila korang letak periuk, dia akan terbuka macam tu. So, dekat sini ada 5 set yang abang Kodi beli. Bila korang ada 2 periuk ataupun pinggan panas, korang boleh letak, nanti dia akan terbuka dengan sendirinya lah. Contohnya, abang Kodi letak periuk ni. Contoh ada isi kan. Right? Dia dah tutup kawasan periuk ni. Nampak? Kat tepi-tepi kan. So, bila korang tak nak guna, korang boleh basuh. Ataupun kalau tak berminyak sangat, korang boleh terus letak dekat sini. Dah jimatkan ruang. Jadi, kalau abang dan kakak nak benda ni, tengok je link kat bawah. Comel kan? Macam pokok pun ada. Tapi kegunaan dia untuk korang letak kuali panas ataupun periuk panas korang boleh letak. Tengok je link kat bawah.